Sebab tu bila mereka cuba untuk cari jalan nak benarkan tarikat ni, kami di Perlis ni tak boleh diam. Inilah yang dia ajak. Lepas tu dia orang kata kat kami, dah panas dah tu. Dah panas dah tu. Kemudian, tuan-tuan, boleh tak kita kalau sembelih haiwan, kita sembelih untuk manusia? Saya ni banyak dengar kuliah ustaz. Jadi hari ni saya sembelih khas untuk ustaz. Saya sembelih dengan nama ustaz. Boleh? Tak boleh kan? Mana boleh? Sembelih mesti dengan nama Allah kan? Tambah kalau orang tu dah mati. Tak boleh. Kita mesti sembelih dengan nama Allah. Tapi ada satu video dia kata, when your wife delivers your baby, you must slaughter 2 sheep. Akikah lah ni. One for Shah Naqsyaband and the other for all awliya that are looking to make the baby perfect. Sembelih atas nama wali. Seekor untuk Shah Naqsyaband yang mengajar tarikat Naqsyabandi ni lah. Satu lagi untuk semua wali-wali. So nanti anak engkau nanti boleh jadi sempurna. Sebab tu bila mereka cuba untuk cari jalan nak benarkan tarikat ni, kami di Perlis ni tak boleh diam. Inilah yang dia ajak. Lepas tu dia orang kata kat kami, dah panas dah tu. Dah panas dah tu. Tuan-tuan, agama diceroboh sampai macam ni. Tuan-tuan boleh terima ke? Kita dulu masa kecil dia ajar mesti sebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Tiba-tiba sebut apa ni, suruh sembelih atas nama wali-wali ni. Nampak macam baik sebut nama wali. Tapi tuan-tuan jangan lupa, syirik yang berlaku di atas muka dunia ni pertama kali atas nama orang saleh sebenarnya. Kan zaman Nabi Nuh kan? La tazarunna alihatakum. Yang dibuat patung-patung tu sebenarnya patung-patung orang saleh. Bukanlah orang saleh tu yang suruh, tapi orang saleh tu dah mati. Kaum dia buat patung untuk memperingati, lama-lama disembah. Syirik berlaku bukan sebab orang jahat. Syirik berlaku sebab asalnya orang nakkan kebaikan, tapi melampau dalam mencintai orang saleh. Kita disuruh sayang orang saleh. Nampak orang saleh kita suruh sayang, disuruh untuk sayang, betul? Tapi jangan melampau. Dengan Nabi pun kita tak dibenarkan untuk melampau. Orang Kristian melampau dengan Nabi Isa sampai angkat jadi anak Tuhan. Kufur. Tak ada orang Kristian yang benci pada Nabi Isa. Semua sayang. Bahkan mungkin dia orang sebut Jesus lagi banyak daripada sebut God. Tapi melampau. Ini yang berlaku, kita tak mau. Ya? Baik. Ni tak penting sangat, tak apa. Ni. Tuan-tuan, orang Syiah percaya di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan datang dan dia akan kembalikan Abu Bakar dan Umar untuk dihukum. Ya, Imam Mahdi, orang Syiah, dia ada aqidatul raja'ah dipanggil. Akidah mengembalikan orang-orang yang dah mati ni. So bila Imam Mahdi turun, Imam Mahdi akan memerintah dunia ni mengikut Syiah. Imam Mahdi akan panggil balik Abu Bakar dan Umar untuk dihakimi, untuk dihukum, kerana diorang telah mengambil kuasa daripada Ali bin Abi Talib. Ni Syiah percaya. Kita tak ada kepercayaan tu. Kerana bagi kita dah mati-matilah. Dia akan dihakimi di padang mahsyar nantilah. Tapi geng-geng ni dia ada kepercayaan tu. Tapi beza sikit lah. Akidah tu lebih kurang sama. Ali bin Abi Talib dah meninggal dunia, betul? Ali dah lama dah wafat kan? Tapi dia kata Ali akan kembali ke dunia. Dia kata apa? Ni video dia. Shah Mardan, dia panggil Ali itu Shah Mardan. Shah Mardan will come. He will come with his banner, and from Khurasan alone 70,000 riders will come with him. Pakai serban hijau, pakai serban hitam, naik kuda. And in front of them come angels. That time 1,000 angels came.
5,000 are still waiting to come down. Maksud dia kata Ali akan kembali, dia buat apa? When the order will be given, they will come down on earth and kill the oppressors. Ganggu kan? Okey.